Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Risalah Ar-Rahman, 26 November 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berkata, wahai Rukaya, sampaikan kepada pengikut Qasim, sesungguhnya aku Allah akan menutup pintu ampun aku untuk mereka yang bertikai, berbuat fitnah dengan pasal-pasalku. Jika mereka tidak bertaubat dan mahukan maaf mereka sebagai mereka yang berbuat fitnah terhadapmu, sungguh aku Allah akan menutup pintu ampun aku. Mereka syirik dan berbuat zalim. Lihatlah, azab akan merata di mana-mana. Sungguh mereka tidak beriman dengan ucap aku.